Ni rasanya buah pisang ni boleh ambil dah ni. Dia tua dah kan. Sikit lagi dia nak macam nak patah je. Berat dah ni. Okey. Korang tengoklah pokok tu. Pucuk dia matilah. Pucuk dia matilah. Ni pokok cili. Pokok keladi. Ini lidah buaya, aloe vera. Ini cekuk manis. Okey. Yang itu daun sirih. Yang ini pokok terung ungu, kelapa, kunyit, lada, terung korang. Okey. Itu bunga ros. Fiza tak sempat lagi nak susun dia macam mana. Sebab kalau susun pun, sebab kan kalau hujan dia akan jadi bertakung air sini. Macam mana kita nak elak dia bertakung? Macam tu lah. Ni pokok limau. Ada lagi Fiza tak tunjuk. Okey.